Kelantan atas peluang yang diberikan bersama dengan AJK yang diketuai oleh Ustaz Aiman selaku pengarah pada program pada hari ini. Dan juga pastinya saya ucapkan tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan ahli Pertis wilayah Kelantan yang dapat hadir ke majlis ini, menunjukkan komitmen kita kepada program Pertis yang kita sayangi. Seberi tepukan pada diri sendiri, tepuk di belakang. InsyaAllah berketepukan itu memberi rangsangan kepada kita, dan insyaAllah dapat memberikan kita lebih kuat untuk kita sama-sama dapat menyokong program Pertis. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tak ada tuan-tuan dan puan hadir pada hari ini, bak kata tuan pengurusi lah Ustaz Khairul tadi kan, penceramah datang awal dah kan. Tapi kalau tuan-tuan tak ada, berjalan tak program pada hari ini? Tak adalah kan. Dia tak akan ada ceramah ni kalau tuan-tuan tak ada. Jadi itulah kehebatan yang kita nak, sokongan daripada ahli Pertis sendiri. Jadi insyaAllah moga apa yang disebut oleh tuan pengurusi tadi, Ustaz pengurusi, Allah takdirkan untuk kita sama-sama dapat bergerak dengan baik. Dan insyaAllah seperti mana yang tajuk diberikan kepada saya, hijrah jiwa perkasa, memperkasa potensi. Ini tajuk yang diamanahkan kepada saya, yang mana selaras dengan program kita Kacau Bubuh Asyura. Dan Kacau Bubuh Asyura ni berlaku pada tarikh 10 Muharram, betul tak? Betul. Dan kita masih lagi ke dalam Muharram hari ni. Masih. Berapa Muharram? 20 berapa? 28, betul kan? Saya tak kira ni. InsyaAllah itu kelemahan kita lah tuan-tuan, betul lah. Bila bab kata bulan Hijriah aja tak ingat ya kan? Termasuk dia bercakap ni. Jadi insyaAllah moga Allah izinkan untuk kita sama-sama dapat meraihkan bulan Hijriah. Dan untuk makluman, Pertis kita sedang dalam usaha untuk nak menobatkan, nak menjadikan salah satu bulan Hijriah untuk dijadikan sebagai bulan Abdullah bin Umi Maktum. Yang mana bila sebut Abdullah bin Maktum ni adalah merupakan sahabat Nabi, dan insyaAllah kita pilih bulan Rabiul Awal sebagai bulan kita memperkasakan OKU dengan kita meletakkan tokoh Abdullah bin Umi Maktum sebagai legendaris untuk dijadikan sebagai nama kepada bulan tersebut, insyaAllah. Jadi doa-doalah sama-sama, semoga Allah izinkan. Dan setiap tahun nanti bila sampai je bulan Rabiul Awal, kita akan adakan program-program, mungkin termasuklah program yang sebegini. Jadi balik pada tuan-puan, pada kita punya program yang mana kita tadi Ustaz Khairul sebut tentang proses membuat bubuh Asyura tu bukannya senang, betul tak kan? Memerlukan pengorbanan, memerlukan usaha, dan bila nak makan sikit je baru saya tahu kalau minta dia makan banyak. Hanya nak minta banyak sebekas je kan. Jadi kat sini kita kata kita meraihkan apa yang kita lakukan itu dengan bukan nak makan banyak, tapi sekadar kita nak merasakan keikhlasan kita melakukan satu perkara. Dia balik pada kita punya tajuk, kita nak hijrah jiwa kita. Saya sebelum ni saya terfikir nak berkongsi dengan tuan-tuan puan-puan yang ada berada di depan saya ni tentang apa yang terkandung dalam Al-Quran. Satu peristiwa yang berkaitan, adapun peristiwa ini berlaku pada 10 Muharram. Apa antara tuan-puan peristiwa yang berlaku pada 10 Muharram? Apa antaranya? Cerita apa? Kisah apa? Siapa boleh bagi tahu? Tak ingat? Apa dia? Permen. Apa antaranya? Peristiwa antaranya. Kerana peristiwa ni yang 10 Muharram ni yang kata meraihkan antara ialah orang Yahudi, betul tak? Apa antara peristiwanya? Nabi Musa belah laut. Nabi Musa berhijrah daripada Mesir ke
satu tempat Allah suruh berhijrah tapi tempat tak sampai-sampai. Tapi berlaku ketika itu yang kita dengar dalam Al-Quran sebut, Nabi Musa bersama dengan kaumnya melarikan diri dan nak menyeberang laut, Laut Merah. Dan ketika itulah peristiwa berlakunya yang Allah minta Nabi Musa menghentamkan tongkatnya di tepi pantai, maka terbelahlah laut dan Nabi Musa dan gerombolannya dapat menyeberang laut tanpa apa-apa berlaku. Tetapi bila sampai je Fir'aun, laut tertutup kan. Dah dengar tak cerita ni? Pernah dengar ke tak pernah dengar? Pernah dengar kan? Inilah peristiwa antara mereka meraihkan 10 Muharram. Itu sebab Nabi sebut kan, kalau kita nak puasa tu jangan puasa semata-mata 10 Muharram. Nabi ajar sahabat sama ada sambung 10 sampai 11 ataupun 9 dan 10 untuk membezakan antara umat Islam dengan umat yang terdahulu. Kerana ini memang salah satu perayaan yang diraihkan oleh orang Yahudi. Dan peristiwa ini dirakamkan di dalam Al-Quran. Kita cerita tentang hijrah kan, saya cerita sikit lah tuan-tuan boleh kerana benda ni jarang diperkatakan. Dan bila kita tengok apabila Nabi Musa nak menyeberang tu, ketika dia dikejar, betul tak? Dikejar oleh apa? Oleh Fir'aun dan kuncu-kuncunya. So Nabi Musa dan kaumnya berlari ataupun berjalan nak menghindarkan, dan sampai di depan Laut Merah tu tersangkut, tak boleh, betul tak? Di sini bila cerita ini dikisahkan di dalam Al-Quran, itu dipanggil apa? Sebagai petunjuk. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, Al-Quran ni dipanggil hudan linnas, betul tak? Petunjuk kepada manusia. Siapa yang manusia tu, siapa dia? Kita lah kan. Kita baca Quran ke tidak? Baca. Dan saya yakin tuan-tuan dan puan di depan saya, ahli-ahli pertis yang hebat-hebat ni, alhamdulillah kita baca Quran. Dan kita bukan saja diminta untuk baca Al-Quran, kita diminta untuk apa? Tadabbur ayat Al-Quran, betul tak? Dan antara peristiwa yang dikandung dalam Al-Quran adalah kisah tentang Nabi Musa menyeberang Laut Merah. Dan di sini yang kita kena tengok, jangan sekadar melihat peristiwa tanpa kita nak mengaitkan apa sebenarnya peristiwa itu untuk kita jadikan sebagai panduan hidup. Ini pun kita kata dalam konteks hijrah juga ni. Nak hijrah jiwa. Bagaimana peristiwa itu peristiwa yang cukup hebat. Bayangkan, nak membelah lautan dengan menggunakan tongkat. Adakah lagi tongkat tu sekarang? Ada tak? Boleh tak kita jumpa tongkat Nabi Musa? Ada tak orang simpan tongkat Nabi Musa? Ada ke? Ada ke tak ada? Tongkat Nabi Musa ada tak sama sekarang? Ada. Kalau ada ke tak ada, boleh tak membelah lautan atau boleh tak belah Laut Merah tu? Kat sini apa kena mengena kita nak kena tahu cerita ni, dan apa berkaitan dalam kehidupan kita. Ini yang kita kena lihat. Yang ini kita kena faham, betul tak? Ini insya-Allah saya nak kongsikan. Dan bagaimana ketika Nabi Musa dikejar, bayangkan di belakangnya kan ada apa? Ada Fir'aun dan tenteranya. Dan di kiri kanan ada apa tuan-puan? Di kiri dan kanan ada jurang. Tak boleh nak ke kiri, tak boleh nak ke kanan. Dan di depan ada lautan. Apa petunjuk kat sini? Apa petunjuk yang kita dapat baca ataupun yang kita dapat fahamkan dalam kehidupan kita? Inilah dia kita sebagai manusia, terutama yang beragama Islam. Bila sebut Islam ni, kita nak menuju pada Allah. Kita nak beramal ibadah. Dan apa antara musuh kita? Musuh yang mengejar Nabi Musa ialah Fir'aun dan tenteranya. Itu ketika zaman Nabi Musa. Bila kita baca Al-Quran, apa perkaitan cerita itu dengan sekarang? Sebab bila kita belajar sejarah, sejarah tu bukan mengingat masa lampau semata-mata, betul tak? Tapi bukan mengingat, nak mengaitkan apa kesan, apa yang berlaku pada sejarah, dan apa yang kita boleh belajar. Apa petunjuk? Itu kata hudan linnas tu, petunjuk pada kita. Apa yang kita boleh ambil ibrah kepada peristiwa itu sendiri. Ini kita nak tahu ni. Kan? Rugi kalau kita tak tahu. Betul tak?
Jadi bila kita sebut dalam konteks musuh kita, musuh Firaun, musuh Nabi Musa ialah Firaun, dan musuh kita yang nyata apa dia tuan-puan? Siapa musuh kita? Antara kalau dalam konteks, ya betul nafsu tu nanti kita kaitkan. Di dalam konteks musuh kita yang nyata tu dalam konteks syaitan ataupun karakter, yang mana syaitan ni adalah karakter dalam kalangan jin dan manusia. Jin pun jangan ingat semua jin syaitan tuan-puan tak adil, kerana ada yang jin yang beragama Islam. Pandai pula kita kata jin semua syaitan kan. Tak boleh. Salah tu jin tu ada yang beragama Islam, tapi bila dalam konteks syaitan, karakter syaitan yang ada dalam kalangan jin dan manusia. Disebut dalam surah An-Nas, betul tak? Minal jinni wan nas kan. Jin dan manusia tu karakter syaitan. Tidak ada kita kata kau ni jahat macam setan lah. Memang betul pun karakter syaitan tu ada pada dalam diri dia. Itu sebab Imam Al-Ghazali sebut dalam diri kita ada 4 karakter. Pertama karakter binatang buas, kedua karakter binatang ternak, ketiga karakter syaitan, dan keempat karakter ketuhanan ataupun karakter malaikat. Yang baiklah kan. Itu yang ada dalam diri kita. Dan mana satu yang kita nak ketengahkan, yang kita nak tonjolkan dalam kehidupan kita. Fikir-fikirkanlah. Jadi balik pada tadi, yang di belakang tu adalah Firaun dan tentera itulah ada syaitan. Yang sedang, orang kata yang sentiasa memburu kita. Betul tak? Yang sentiasa mengejar kita. Kiri dan kanan itulah nafsu dan hawa. Betul lah tu, nafsu dan hawa. Hawa nafsu. Kan? Kiri kanan kita, ke kanan pun kita pun tewas, ke kiri pun tewas. Kalau nafsu itu apa? Nafsu itu tidak berjaya kita kawal dengan baik. Dia nafsu ni ada 7 tingkatan. Menurut Imam Al-Ghazali ada 7 tingkatan. Dalam Quran sebut ada kata-kata yang berkaitan dengan apa? Antara amarah bisu, lawama, malhamah. Lepas tu apa? Mutmainnah. Lepas tu apa dia? Radiyah kan? Radiyatan, mardiyah dan kamilah. Dia ada 7 tingkatan. Nanti insya-Allah nanti Ustaz Airul nanti boleh kita buka kelas tasawuf insya-Allah. Untuk kita sama-sama dapat membersihkan jiwa kita. Supaya kita nak naikkan nafs kita daripada yang paling bawah kepada yang paling atas. Tapi kalau nak atas tu insya-Allah boleh. Itu level-level orang kata apa? Para wali kan. Para wali kutub. Tapi kalau kita dapat di peringkat mutmainah pun dah alhamdulillah. Jadi balik pada tadi, kiri kanan kita dikejar, kita berada dalam apa? Keadaan nafsu, hawa dan nafsu kita. Dan di depan kita ada lautan. Lautan itu ibarat apa tuan-tuan puan? Lautan itu ibarat itulah dunia yang kalau kita tak pandai berada dalam dunia, kita akan tenggelam dalam dunia. Itu sebab Nabi minta kita sentiasa memperbaharui kapal. Kan? Memperbaharui kapal. Kapal itu ibarat apa? Itulah dia kata dalam konteks iman. Dan kita kena apa tuan-puan? Kita kena pandai untuk apa? Untuk kita berada di dalam keadaan kita menyelam ke apa ke, kita kena bijak. Itu sebab kalau orang yang pandai, dia boleh berada di tengah-tengah lautan tapi tak mati, betul tak? Malahan dia dapat menikmati keindahan apa yang ada di dalam lautan itu sendiri. Ini kena belajar ni. Dan dalam konteks Nabi Musa membelah Laut Merah tu menggunakan tongkat. Apa itu tongkat tuan-puan? Tongkat itu adalah tempat untuk kita apa? Alat untuk kita berdiri. Apa dalam kehidupan yang kita kena dirikan? Tuan-tuan dan puan, saya nak tanya. Antaranya apa? Kita dirikan solat, betul tak? Kita dirikan segala amalan-amalan yang baik. Dan pastinya salah satu yang kita kena dirikan dalam hidup kita ialah kalimah la ilaha illallah. Itulah kalimah apa dia? Kalimah tauhid yang kita kena pakai dalam kehidupan kita. Itulah dia yang boleh kita gunakan untuk membelah Laut Merah, membelah dunia, supaya kita dapat menjalani kehidupan di dunia kita sampai di akhirat dengan mutmainah, dengan kejayaan. Cukuplah setakat itu. Kalau saya panjang ni benda nak cerita, nak dikupaskan, saya nak balik kepada tajuk. Okey ya semua? Okey. Rasa nak orang kata ada yang mengantuk ke? Ada.
Awal lagi. Ya, itu ke yang cakap tu dah mula mengantuk. Jangan marah gurau-gurau. Okey. Balik kepada kita kata dalam konteks hijrah jiwa tuan-puan. Saya sebut tadi, bila kita sebut tentang Nabi Musa nak pergi, melarikan diri, bukan melarikan diri. Arahan untuk apa? Berhijrah kan. Dan bila sebut hijrah ni, kita kena tahu peristiwa antara yang berlaku masa zaman Nabi Muhammad SAW ialah berhijrah daripada mana? Daripada Mekah kan, ke kota Madinah. Siapa ingat lagu dia? Cuba nyanyi sikit. Satu Muharram detik permulaan dan umat Islam. Lagi? Dari kota Mekah ke kota Madinah dengan keyakinan dan iman yang teguh, Muhajir dan Ansar. Oh, lagi lah insyaAllah. Itu Jadi balik kita dalam konteks kita nak hijrah jiwa. Kita sentiasa dengar cerita penghijrahan Allah, penghijrahan Nabi Muhammad ni bersama dengan sahabat yang bernama Abu Bakar, betul tak? Nabi Muhammad SAW bersama dengan Sayyidina Abu Bakar berhijrah daripada Mekah. Dan ketika itu dah ada dah sahabat-sahabat yang berhijrah awal lagi. Nabi Muhammad kira penutup lah kan, orang kata yang terakhir. Tapi sebelum tu ada satu lagi peristiwa. Peristiwa pengislaman awal atau penghijrahan yang kita sebut hijrah jugalah. Yang mana hijrah ni bukan semata-mata pergi ke Madinah, tapi melakukan pengislaman awal. Dan ini jarang dikupaskan secara detail. Yang mana antara yang terlibat ialah dua orang tokoh. Yang pertama Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum. Okey, penglihatan. Yang kedua ialah siapa tuan-puan? Sayyidina Mus'ab bin Umair. Bayangkan dua orang ini, seorang yang okey penglihatan dan seorang yang celik. Nabi Muhammad SAW dapat arahan daripada siapa tuan-puan? Siapa yang menyuruh Nabi Muhammad perintahkan dua orang ini pergi ke Yathrib? Siapa dia? Allah Ta'ala, betul tak? Nabi Muhammad takkan bercakap, takkan buat apa sahaja tanpa perintah daripada Allah Ta'ala. Kan? Jadi di sini kita tengok bagaimana Allah Ta'ala memilih dua orang itu melalui kalam Nabi Muhammad SAW. Maka dipilihlah dua, yang seorang yang tak nampak, seorang yang celik, pergi ke Yathrib untuk membuat pengislaman awal. Di sini yang kita nak lihat bagaimana seorang yang buta itu dipilih. Sedangkan ramai je yang hebat-hebat yang tak nampak kan. Yang tidak buta lah cakap kan. Abu Bakar ada, Sayyidina Ali ada, Sayyidina Osman ada, Sayyidina Ka'ab ada, Sa'ad bin Abi Waqqas, ramailah kan. Orang Mekah ketika itu yang hebat-hebat. Tapi tetap juga dipilih wakil penglihatan yang bernama Abdullah bin Umi Maktum untuk pergi ke Yathrib bersama seorang yang bernama Mus'ab melakukan pengislaman awal. Bila pengislaman awal tu tuan-puan dipanggil apa tu? Pengislaman awal tu dipanggil apa tu? Pergi daripada Mekah ke Madinah tu hijrah lah. Tu berjalan tu dipanggil musafir. Ataupun kita bergerak satu tempat ke satu tempat. Tapi melakukan pengislaman awal tu dipanggil proses apa dia? Dakwah, betul tak? Kita menyampaikan tentang Islam. Agak-agak senang tak nak menyampaikan Islam kepada mereka yang bukan Islam? Yang Islam pun susah, betul tak? Nak ajak solat pun lihat, betul? Nak cerita tentang nak menyampaikan dakwah kepada orang Islam pun mencabar. Apatah lagi kalau kita diminta untuk nak menyampaikan Islam kepada orang yang kafir, yang bukan Islam, hatinya belum terbuka, belum dibuka. Allah tak buka lagi. Macam mana caranya? Dan dihantar pula seorang yang okey penglihatan. Saya nak tahu apa yang dengar pada hari ini nak ambil maksud sebenar atau nak melihat dalam konteks bagaimana peristiwa ini sebenarnya ada kaitan pada diri kita. Kan? Bukan cerita ni berlaku suka-suka. Ada sebabnya, betul tak? Bayangkan kalau kita sendiri tuan-puan sekarang ni okey penglihatan dah dapat peluang jadi seorang pekerja, senang ke susah? Kan nak jadi ustaz pun belum pasti senang. Ini jadi ustaz untuk kita, sama-sama kita okey lah, betul tak? Nak minta untuk kita mengajar orang celik,
Macam-macam persoalan, betul tak? Boleh ke tak boleh dia nak mengajar orang yang celik? Boleh ke nanti orang buta boleh ini? Takut nanti kan orang permainkan dia. Macam-macam isu yang diketengahkan, betul kan? Betul. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW mengarahkan Abdullah bin Maktum, ada Nabi Muhammad tanya dia, kau tak nampak boleh ke? Engkau tak nampak ni, tak susah ke nanti? Tengok, tak ada ni dalam, betul tak? Dalam sirah tak cerita. Terus dia diarahkan, maka Abdullah bin Maktum dengan taat dan orang kata wa'ata'na wasamin ata'na kan, dengar dan terus taat kan. Bila Nabi sebut dia terus terima arahan tanpa bertanya dah, bersedia terus bersama dengan Mus'ab bin Umair pergi ke Madinah ataupun Yasrib ketika itu. Ini betapa hebatnya jiwa seorang yang bernama Abdullah bin Maktum, tuan-tuan. Ini kita nak bawa dalam konteks kita kata hijrah jiwa ni. Itu seorang yang okey perhatian ketika itu. Kita tanya diri kita, adakah kita dah bersedia nak pergi ke satu tempat yang jauh, nak berhijrah, orang kata nak berdakwah? Bersedia tak kita? Ready ketika kita ni? Ini yang kita nak tanya dalam diri kita. Bagaimana ketika itu Abdullah bin Maktum bersedia. Dan bayangkan tuan-puan, inilah dia model dakwah yang Nabi Muhammad SAW tunjukkan kepada umatnya. Bukan nak tunjuk pada OKU. Betul tak? Yang diketuk pintu tu adalah umat yang ataupun orang di Madinah. Bayangkan kerja tu dilakukan oleh dua orang. Seorang yang tidak boleh melihat, alias buta. Seorang yang celik. Kan? Agaknya siapa yang tolong siapa? Pastilah yang celik tu tolong yang tak nampak ni, betul tak? Tapi yang tak nampak ni penting ke yang celik ni yang lebih penting? Kalau kata Mus'ab dah cukup ilmunya, perlu tak dibantu oleh Abdullah bin Maktum, tuan-puan? Soalannya, perlu tak Abdullah bin Maktum ikut? Tak perlu. Tapi di sini yang kita kena lihat bagaimana Abdullah bin Maktum ni antara figura yang utama, orang kata utama, memain peranan dalam proses pengislaman awal ini sendiri. Atas sebab kehebatan beliau menghafal ayat Al-Quran. Itu sebab surah Abasa itu sendiri menceritakan bagaimana Nabi didatangi oleh wakil penglihatan yang bernama Abdullah bin Maktum untuk yang nak menyucikan hati dia. Itu sebab dia datang kepada Nabi Muhammad untuk nak menyucikan hati dia. Ini proses penyucian hati yang kita nak lakukan. Itu dalam konteks tasawuf. Tapi dalam konteks kita nak hijrah jiwa. Itu persoalan yang saya lontarkan semula kepada tuan-tuan dan perempuan. Inilah model dakwah yang Nabi Muhammad tunjukkan, tuan-tuan. Ini Nabi Muhammad melalui kalamnya mengangkat penglihatan untuk dijadikan sebagai pendakwah. Dan inilah dia yang saya nak serukan kepada kita yang di depan saya ni, untuk kita nak jadi sebahagian daripada pendakwah itu sendiri. Kan? Ketika zaman Rasulullah macam-macam belum ada, betul tak? Sekarang kita macam-macam dah apa? Dah ada kan? Teknologi ni dah cukup. Itu ininya nak pergi mana-mana senang. Ada Grab, ada itu. Tinggal fulus je yang kita kena cari. Dan insya-Allah kena dengan doanya apa semua, insya-Allah Allah akan tolong kita untuk mempermudahkan kehidupan kita. Ini yang kita nak bincangkan pada pagi ini. Bagaimana bila hijrah jiwa, kita nak memperkasa potensi. Nabi Muhammad SAW telah memperkasakan potensi sahabat yang bernama Abdullah bin Maktum untuk jadikan sebagai pendakwah hebat ketika itu. Ini sejarah, tuan-puan. Tuan-puan kena bangga. Kita kena bangga kerana surah Abasa tu salah satu karakter dia lah penglihatan. Dan bila Abdullah Maktum ni pergi membuat pengislaman awal, beliau pun merupakan penglihatan. Inilah dia kita yang berada di sini. Antara ini yang di depan saya tuan-puan lah. Kan? Tak kira lelaki perempuan, tapi tetap kita ada tanggungjawab untuk menyampaikan Islam itu sendiri, yang berdakwah. Inilah dia. Pada hari ini, bila sebut tentang hijrah jiwa,
bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghijrahkan jiwa seorang OKU. Kalau dulunya dalam surah An-Nur contoh cerita tentang apa? Dalam surah An-Nur ayat 61. Kalau dulu tuan-puan, masa masyarakat jahiliah, OKU ni ataupun komuniti musta'afin ni dipandang apa? Dipandang hina. Mereka dianggap apa? Membawa sial. Kan? Tak boleh makan bersama OKU, orang yang tempang, orang yang cacat, takut berjangkit. Macam-macam diorang punya apa? Persepsi. Tapi semuanya telah diubah bila Islam datang, Nabi Muhammad bawa Islam. Dan itu sebab antara komuniti yang memeluk awal Islam ialah komuniti musta'afin ataupun orang kurang upaya. Di sinilah yang kita nak bawa hijrah jiwa. Jiwa kita ni tuan-puan, roh kita ni semuanya roh-roh yang hebat. Sebab dalam surah At-Tin ayat nombor 2, kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apa maksud dia tuan-puan? Kami telah ciptakan manusia itu sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik kejadian. Insan tu roh lah tu. Kan? Dalam konteks roh, tadi bila sebut insan yang sempurna, dalam konteks kita di dunia ni ada jasad dan roh. Kan? Yang akan kembali kepada Allah Ta'ala semata-mata ialah apa? Roh kita kan? Jadi di sinilah yang kita sebut dalam konteks jiwa itu sendiri. Jiwa kita sebenar-benar sempurna, hebat. Tak kiralah kita ni OKU ke tidak OKU. Itu sebab tuan-puan saya nak kita faham. Pada hari ini kita hadir bukan sekadar nak mengacau bubur Asyura. Bukan semata-mata kita nak makan bubur Asyura. Tapi kita nak lihat bagaimana peranan kita. Bagaimana diri kita, jiwa kita ni dalam keadaan Allah uji kita dengan tidak berpenglihatan. Ataupun penglihatan kita ada, tetapi mungkin ada kekurangan. Yang rabun-rabunnya lah. Kan? Yang biwan-biwannya lah. Tetap juga kan, tuan-puan, kita ada peranan dan tanggungjawab dalam masyarakat seperti mana yang Nabi Muhammad SAW tunjukkan, betul tak? Itu sebab dipilih Abdullah bin Maktum sebagai tokoh dalam kalangan OKU, khususnya OKU Penglihatan. Ingat tuan-puan, Abdullah bin Maktum ni OKU Penglihatan B1. Apa dia? B1, totally blind. Macam kita yang totally blind lah. Kita ingat totally blind ketika itu nampak macam B3. Tak, sama macam kita yang B1. Di sini yang kita kena ambil ibrah. Kena ambil motivasi diri untuk kita berhijrah. Kalau Abdullah bin Maktum boleh, kenapa kita tidak? Di sini yang kita nak memperkasakan potensi. Setiap daripada kita tuan-puan ada potensi. Ustaz Hairul ada potensi dia. Saya ada potensi saya tersendiri. Tuan-tuan dan puan di depan saya pun ada potensi. Tengok Cik Husna kita boleh jadi MC. Kan? Dengan suara dia yang merdu dan ditambah dengan gayanya. Betul tak? Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan menjemput Ustaz Khairul Aminin untuk menyampaikan. Dia ada gaya-gaya dia tu. Saya tak pandai sangat kan. Yang pandai tu ni Cik Sapiri yang tengah bercakap tu depan saya ni. Dia pandai jadi MC. Saya tak pandai. Cakap ni bolehlah sikit-sikit. So di sinilah tuan-puan yang kita nak ambil. Nak ambil pengajaran bagaimana Nabi Muhammad SAW mampu menghijrahkan jiwa seorang OKU. Daripada OKU yang dianggap sebagai yang lemah, tetapi hebat di sisi Allah Ta'ala. Dan akhirnya Nabi berikan macam-macam tanggungjawab kepada dia. Sampai dia dilantik sebagai imam, betul tak? Imam ni tuan-puan, level mana kalau kita tengok dalam konteks pemerintahan sekarang? Level imam ni, level mana? Jawatan apa sekarang ni? Senang cakap jawatan apa? Jawatan apa? PM, PMX, PM tak kira PMX ke PMI ke. Yang penting PM, Prime Minister, Perdana Menteri.
menggantikan Nabi Muhammad SAW ketika Nabi pergi berperang. Tengok, Nabi tunjuk Abdullah bin Maktum. Kalau dalam, orang kata dalam perbahasan para ulama ni macam-macam lah kan. Dia kata inilah, macam-macam. Saya tak nak cerita tu lah. Tapi yang penting, Nabi Muhammad SAW telah pilih Abdullah bin Maktum sebagai pengganti beliau. Cukup, enough. Tak perlu nak fikir dia nampak ke tak nampak ke apa, dia ni ke, dia cukup sekarang ni. Itu semua ijtihad yang ulama-ulama boleh sebut lah. Kan? Tapi Nabi Muhammad tetap memilih. Alhamdulillah. Saudara Abdullah bin Maktum dapat menjalankan tugas dengan baik sebagai seorang imam. Memimpin Madinah. Malahan Nabi sebut dengan nyata dalam satu hadis, atas sebab mereka inilah, kumpulan musta'afin inilah, maka Perang Badar mendapat kejayaan. Perang Badar mendapat kejayaan antara dengan apa? Dengan adanya doa daripada kumpulan musta'afin yang susah. Yang Allah uji dengan kekurangan, dengan Allah uji dengan ketidakupayaan, macam-macam halangan yang dihadapi dalam dunia, tapi mereka ni dalam kalangan orang yang beriman, tiap-tiap malam bangun tahajud. Di depan saya semua bangun tahajud tak? Ingat apa yang Nabi pesan, antaranya bila Nabi sampai di Madinah, apa dia? Sampaikan salam, betul tak? Kedua apa? Berilah makan. Ketiga apa? Sembahyang malam, betul tak? Betul ke tak betul ni? Senyap ni kerana mendengar ke tak mendengar ni? Mendengar. Alhamdulillah. Saya tak nampak, maklumlah kan, saya pun biwang juga kan. Okay, di sini yang kita lihat bagaimana bangun malam ataupun bagaimana karakter. Inilah dalam pertis. Tuan-tuan, dalam pertis kita nak bangunkan jiwa-jiwa yang seperti ini. Yang mampu berdoa, yang mampu bila doanya Allah ijabahkan. Bangun malam, kita buat ikhlas. Tuan-tuan, bila sebut ikhlas ni tuan-tuan, surah Al-Ikhlas, tahu kan surah Al-Ikhlas kan? Tahu. Ada tak perkataan ikhlas dalam surah tu? Tak ada. Apa sebenarnya ikhlas? Senang cerita ikhlas tu kan semua berkaitan dengan kembali kepada Allah. Cerita tentang Allah. Ni kalau nak cerita tentang ikhlas ni, kena cerita tempat lain, kita slot lain lah. Panjang pula kan. Jadi senang cerita, ikhlas ni maksudnya menuju kepada Allah. Kan? Dia Allah tu yang kita nak pergi, dan bila kita ikhlas, kita nak menuju pada dia. Itu sebab surah Al-Ikhlas ni, ada sahabat setiap kali solat baca surah Al-Ikhlas. Kan? Dia dipanggil tarikat Al-Ikhlasiyah. Setiap kali solat, sampai orang di belakang dia, orang kata apa, tak puas hati. Kan? Jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, kita ni panglima perang kita ni. Hari-hari, setiap kali solat, mesti baca surah Al-Ikhlas. Tak pernah tinggal. Bosan lah, kata dia lah kan. Tapi benar tak dengan cerita ni? Benar kan? Itulah dia. Bagaimana seorang yang menyayangi surah ini, akhirnya Allah kata apa? Dia dekat dengan aku. Ini dia rahsia surah Al-Ikhlas. Jadi balik pada tadi, bagaimana kita nak menghijrahkan jiwa kita dan memperkasa potensi. Inilah peranan kita dalam pertis, tuan-tuan. Kita bukan sekadar cerita tentang jiwa kita yang kita nak perkasakan. Kita bukan nak cerita tentang kita nak jadi hebat sebagai guru. Bukan semata-mata itu. Tapi bagaimana peranan kita dalam masyarakat. Itu sebab dah ditunjukkan, Nabi dah tunjukkan model dakwah tu. Abdullah bin Umi Maktum bersama dengan Musa bin Umair. Dia kita kena bergabung dengan orang yang berpenglihatan untuk kita melaksanakan usaha dakwah kita. Sebab kita dalam pertis, kita adakan apa? Smart partnership, strategic partner kan. Kita ada rakan-rakan strategik untuk kita nak mengadakan program-program bersama dengan OKU sendiri, dengan apa, dengan masyarakat setempat. InsyaAllah inilah peranan yang kita nak laksanakan, bawa imej Islam dan bawa peranan kita sebagai pendakwah, ataupun kita kata dalam konteks muallim kan. Ini yang kita nak bawa pada hari ini. Jangan kita sekadar datang ke pertis, kita adakan program-program, sekadar kita makan, bagus kita dengan ceramah-ceramah seperti ini, Alhamdulillah. Tapi tidak cukup kan, tuan dan puan, tak cukup. Kita kena berada di dalam lapangan. Dan kita nak mengambil
semangat yang ditunjukkan oleh Abdullah bin Umi Maktum. Kan? Kalau dia nanti dengar tentang kita kan, OKU penglihatan zaman sekarang kan, dia buat macam ni macam dia, mesti dia rasa apa? Rasa gembira, betul tak? Kalau dia dengar kita, banyakkan dia nak, orang kata nak, lah kita tak nak ke mana-mana, kita lebih nak dapatkan dokongan, sokongan semata-mata. Sedih Abdullah bin Maktum kan. Kerana dia telah diberikan amanah, diberikan mandat oleh Nabi Muhammad SAW yang paling mulia untuk dia berapa? Dia berdakwah. Tapi rakan-rakan, sahabat-sahabat dia yang kata yang berada sekarang ni lah di depan saya, termasuk yang bercakap ni, tak laksanakan seperti mana yang dia laksanakan. Dan insya-Allah moga perkongsian saya pada hari ini tuan-puan jadi sebagai suntikan kepada kita untuk kita apa? Kita nak meletakkan karakter Abdullah bin Maktum dalam diri kita dan sama-sama kita nak melaksanakan tanggungjawab tersebut untuk kita nak berdakwah. Berdakwah sesama kita insya-Allah itu satu kan. Dan kedua berdakwah kepada orang yang bukan okey. Ini yang kita nak ambil juga peranan supaya apa? Taklah semata-mata kita duduk dalam lingkungan kita. Kita nak berada, orang kata apa? Nampak pertis bukan sekadar untuk okey pendatang tetapi untuk semua. Dan saya yakin pada hari ini Ustaz Aiman panggil saya bukan sekadar panggil kosong-kosong. Tuan-puan, saya cakap dalam dialek orang KL ni boleh ke? Okey ke? Boleh tuan-puan Orang kata apa? Boleh masuk angin apa? Boleh masuk angin. Masuk daun kan? Tak kira lah masuk-masuk apa dia. Saya malu dan cakap bahasa Kelantan. Sedangkan dah kahwin lama dah. Dengan rumah saya. Saya kahwin dah, anak saya pun dah sekarang dah umur 22. Tapi saya malu nak cakap Kelantan. Tapi yelah, mak saya tu cakap Kelantan pun. Saya je lah. Sikit-sikit boleh lah tuan-puan sikit-sikit. Tapi bila nak bercakap macam ni saya tak boleh lah. Kerana takutkan kalau terlihat saya punya lidah ni macam jadi lain lah pula saya punya penyampaian Jadi insyaAllah moga Ustaz Aiman panggil saya ni semua adalah apa tuan-puan? Atas apa? Atas kehendak Allah Ta'ala. Betul tak? So kita apa yang kita lakukan di dunia ni bukan kerana kita tak ada apa-apa pun di dunia ni sebenarnya. Semuanya adalah daripada dia semata-mata. Betul tak? Yang kita sebut apa? La hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Tiada daya upaya kita ni tanpa Allah Ta'ala. Semua daya upaya kita datang daripada dia. Kudratnya dia, iradatnya dia, basarnya dia. Basar kita dah pinjam dah. Samaknya dia, kan? Kalamnya dia, semua daripada dia. Tak ada apa yang daripada kita. Tapi insya-Allah perkongsian ini dapat membawa kita untuk kita jadi sebagai hamba Allah. Sekurang-kurangnya kalau kita tak buat banyak pun kita buat sikit, kan? Tapi sebaik-baik berusahalah sebaik-baik yang mungkin untuk kita nak melaksanakan peranan kita supaya apa? Kita di sana nanti dapat dapatlah orang kata mempermudahkan segala apa yang akan berlaku di sana. Di sana nanti di akhirat macam-macam tuan-puan, betul tak? Jadi insya-Allah moga usaha yang kecil kita di dalam pertis ataupun kita sebagai hamba Allah lakukan usaha dakwah seperti mana yang saya sebut tadi, model yang paling baik tuan-puan antara yang Nabi Muhammad SAW tunjukkan. Jarang kita dikupas sampai ke tahap ini, betul tak? Kita hanya dengar Mus'ab bin Umair. Sedangkan Abdullah bin Maktum lah figura tokoh yang kita kena raikan. Dialah antara penguat kepada proses dakwah itu sendiri. Ini yang kita nak bawa dan insya-Allah saya rasa saya berada di hujung perkongsian. Sekarang aku berapa ni Cik Pengurusi? 12 dah? 11? Patut saya berhenti pukul 1. Betul, serius? Sejam setengah? Okey, boleh. Saya boleh, insya-Allah. Tapi tuan-tuan, okey boleh ke? Boleh. Okey. Jadi sebelum masa saya tarik balik, kan saya pun tak ada jam ni, tak ada telefon. Okey, saya ambil minum je Okey, balik kepada tajuk kita,
hijrah jiwa tuan-puan. Kalau kita tengok dalam konteks jiwa kita ni, yang saya sebut jiwa kita ada apa? Ada naf, kan? Akal kita ni tuan-puan, akal kita ni ialah yang Allah berikan akal untuk kita berfikir. Jadi bila sebut naf ni, kan dalam Quran cerita tentang naf, ada kan? Nafsu ni macam mana? Keadaan nafsu ni. Inilah yang kita nak bawa dalam konteks bila kita sebut jiwa ni nak hijrah ni. Bagaimana kita nak menaikkan nafsu kita daripada tahap yang paling bawah kepada paling-paling yang disebut dalam dalam kitab Ihya Ulumuddin ialah tahap mutmainnah. Apa ayat Quran yang berkaitan dengan mutmainnah? Apa di antaranya? Ya ayatun nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, kan? Wahai jiwa yang tenang, betul kan? Kembalilah kepada Tuhanmu. Itu level yang paling-paling basic yang kita nak capai. Mutmainnah, tenang. Dan bila sebut dalam konteks hijrah kita, jiwa yang tenang ni, itu yang kita kena pengorbanan. Dan antaranya bila nak dapatkan yang tenang ni, antaranya ialah dengan apa tuan-puan? Dengan kita membaca Al-Quran. Itu sebab dalam konteks perti sendiri, kita mengadakan program-program yang dipanggil apa? Kelas Sahabat Al-Quran, kan? Al-Quran. Betul ke tidak? Betul. Tadi nama Ustaz Aiman apa? Ustaz Sahabat Al-Quran Ustaz Sahabat Al-Quran. Al-Quran itu sendiri akan memberi ketenangan kepada kita. Dan di sini yang saya sebut tadi, nak sampai ke mutmainnah, ada dua lagi daripada amarat kepada lawamah malhamah, kan. So di proses ini dipanggil tangga-tangga. Saya tak nak cerita tentang tangga tu lah, Kita straight to the point. Kena saya yakin di depan saya ni semua, tuan-tuan puan, alhamdulillah memiliki hati yang bersih, kan. Kita kena banyak perkara yang kita bila tak nampak ni kita terpelihara, kan, betul tak? Banyak perkara yang Allah peliharakan kita bila kita tidak boleh melihat. Itu sebab kita kena sentiasa bersyukur. Syukur dengan nikmat Allah Ta'ala bahawasanya apa? Penglihatan yang orang kata yang tak ada pada kita ni adalah kelebihan kepada kita. Tuan-tuan tanyalah diri kita sendiri. Berapa ramai yang boleh melihat ni akhirnya apa? Dia melakukan kelalaian. Ghaflah, kan? Sedang ghaflah ni memang salah satu sifat yang kita kena elakkan. Dan saya boleh kongsikan kat sini masa pertemuan kami dengan mufti wilayah Persekutuan Datuk Fawaz, Dr. Fawaz, yang mana saya Usamah sebut apa tahu? Dia kata apa? Mulai kajian dia, antara imam yang okey penglihatan dengan imam yang celik ni, lagi bagus imam okey penglihatan. Kerana mereka ni lebih khusyuk. Betul ke tuan-puan? Kita ni lebih khusyuk kalau jadi imam. Betul ke khusyuk? Saya tanya. Senyap tu kalau tanya orang perempuan tu, iyalah tu. Kalau perempuan yang dara. Betul lah kita ni kalau sembahyang kita khusyuk? Betul, Alhamdulillah kalau betul, tapi dalam konteks dapat khusyuk di akhir zaman ni memang mencabarlah, kan. Tak apa. Kalau kita belajar tasawuf ada kaedah untuk kita nak dapatkan kekhusyukan tu. Ada insya-Allah. Jadi balik pada tadi, bagaimana kita yang okey penglihatan ni, bila tidak nampak banyak perkara yang kita dilindungi. Nah itu sebabnya bila kita sebut tentang hijrah jiwa ni, antara yang dipilih ataupun daripada dua orang tu Allah pilih siapa? Nabi Muhammad pilih siapa? Pilih Abdul Habib Maktum. Kerana okey penglihatan ni, jiwanya bersih, kan? Betul tuan-tuan? Betul. Kalau tidak, baik pilih yang lain yang celik tu. Ini persoalannya, kerana ramai lagi sahabat yang hebat-hebat. Ceritanya ramai sahabat yang lebih hebat,
kenapa Nabi Muhammad SAW pilih Abdullah bin Maktum yang buta. Ini persoalannya, kena kaji betul-betul, kena lihat. Kan? Nak pergi daripada Mekah ke Madinah tu agak dekat ke jauh? Jauh. Susah ke senang? Jangan fikir sekarang ada apa? Sekarang ada kereta api paling hebat, kereta api laju. Kalau dulu tak ada kereta api, ada apa? Ada bas, boleh naik kereta. Kan? Zaman 1400 tahun yang lalu ada apa? Ada kuda lagi, ada unta. Kan? Dua je yang ada. Ada tak lain tu? Ada keldai kan? Keldai, tapi nak ada biasa naik unta dengan kuda lah kan? Tengok. Jauh nak pergi. Dah lah tempat tu apa? Panas kan? Berbukit-bukit kan? Nak mengharung kita padang pasir ketika itu. Kalau tak kena gaya, kalau tak tahu, mungkin boleh kena ribut pasir. Macam-macam dia punya cabaran kan? Tapi tetap juga Nabi Muhammad mengarahkan, okey, penglihatan ni pergi bersama dengan Musa bin Umair. Tengok. Ini yang kita kena fikirkan. Ini yang jarang diperbahaskan. Ini saya sebut tadi. Bagaimana jiwa bersih itu ada pada okey penglihatan. Sebab orang-orang Arab, kalau jumpa okey penglihatan, dia cium kita, betul tak? Dia cium mata kita, benar tak? Siapa-siapa pergi Mekah ke, kalau jumpa orang lelaki lah. Lelaki sama lelaki, tak ke perempuan pun tak cium kita lah kan. Kan? Lelaki, para lelaki ni kan. Kalau betul-betul kan dia datang kat kita kan, dia tu kita tak nampak, dia cium mata kita kan. Benar tak tuan-tuan? Ada tak yang tuan-tuan di depan saya ni? Ada yang nak pergi umrah? Yang nak pergi haji ada? InsyaAllah kan. Jadi ini yang kita kata tadi, bagaimana tidak berpenglihatan tu bukan berarti tidak boleh itu, tidak boleh ini, malahan banyak yang kita dibolehkan. Tinggalnya potensi inilah yang tidak dapat. Itu sebab pada hari ini saya nak bawa pemikiran kita, bahawa jangan melihat kita kekurangan, tak boleh melihat aku tak boleh berjaya, aku tak boleh jadi hebat, aku tak mampu jadi seperti mana yang orang lain, orang yang celik. Tak. Malahan kalau kita menunjukkan potensi sebenar kita. Tadi kan Ustaz Aiman baca tadi kan, jangan kata orang lain lah, saya sendiri pun tak boleh baca macam dia. Jadi bukan semua orang boleh baca Al-Quran dengan baik, betul tak? Di sini yang kita kata potensi kita. Itu sebab masyarakat luar, bila dia nampak okey penglihatan baca Quran, dia orang teruja. Dah lah tak nampak baca Quran dengan menggunakan Quran Braille, pakai jari, itu suara sedap. Belum lagi cik pengurusi baca Quran kan. Apa nama Cik Husna kan. Dia baca Quran, lagi semua takjub kan. Bila dia apa orang kata bertaranum ke. InsyaAllah kan. So di sini yang kita kata, hilang penglihatan, tak berpenglihatan bukan berarti kita tidak boleh. Di sini yang kita nak bawa dalam konteks, kita nak hijrahkan jiwa kita. Kena jiwa kita ni bersih sebersih-bersihnya. Dan kita boleh bawa jiwa kita ni naik ke makam-makam yang insyaAllah yang Allah akan naikkan berdasarkan pada kehendak dia. Tapi di dunia ni kita kena laluilah segala cabaran-cabaran. Kalau kita cerita tuan-puan untuk kita nak bekerja, dan dalam konteks kita tidak boleh melihat, kerja memanglah kita nak bekerja, tapi ada ketika bila kita bekerja, pekerjaan kita dipertikaikan, betul tak? Kadang-kadang kita tak diberi peluang untuk bekerja. So kalau kita tidak diberi peluang, kita kita mungkin dipertikaikan, apa kita kena buat? Apa yang kita kena lakukan? Ini kita kata dalam konteks kita nak memberi pemahaman kepada pihak yang lain, kita kena educate mereka. Ataupun kita gunakan perkataan yang panggil advocate. Advocate ni bahasa Inggeris, advokasi. Tapi advocate dalam bahasa Islam apa dia? Cuba fikir. Advocate, kita nak menyampaikan, kita nak menceritakan, kita nak beritahu tentang perkara yang benar, yang betul ni macam ni. Itu dalam konteks bahasa Inggeris dipanggil advokasi. Kalau dalam Islam dipanggil apa?
Apa Ustaz Fadil? Buat sikit-sikit lagi. Beri tepukan bagi Ustaz Fadil. Itulah dia dakwah. Advokasi itulah dia dakwah. Menyampaikan, kan, cakap benda yang benar. Macam ni tuan, saya walaupun tak nampak tapi saya boleh macam ni. Alhamdulillah tuan-puan, saya diberi amanah sebagai pegawai psikologi di Jabatan Kebajikan Masyarakat bermula 2009 sehingga last pada 3 hari bulan yang lalu, 3 bulan 7 saya last tamat perkhidmatan saya di Jabatan Kebajikan Masyarakat, dan saya sekarang ni berkhidmat di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, singkatannya JAWI, tapi ditempatkan di sebuah institusi yang diberi nama Ilash Home. Ilash Home ni institusi pemulihan untuk mereka yang pengidap HIV. Kalau paling yang risau pula, takut Capi ni duduk dengan orang HIV ni, takut berjangkit. Jangan risau, HIV ni tak berjangkit, bersalam ke apa, tak ada apa. Ya, dia tak boleh berjangkit kecuali melalui apa? Permintaan darah, kalau ada apa? Persetubuhan ke kan. Okey. So balik pada tadi, alhamdulillah walaupun saya tak nampak tuan-puan, tapi saya diberi peluang, antaranya masa di JKM ialah saya diberikan peluang untuk menjadi sebagai pegawai khas. Pegawai khas kepada Timbalan Menteri Pengurusan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Saya cerita benda ni nak tunjukkan bagaimana saya kena bercakap dengan pihak yang berkenaan. Itu sebab dalam konteks dakwah kita kena menyampaikan dakwah pada masyarakat ke ataupun kita nak tunggu masyarakat datang kepada kita. Inilah dia tuan-puan. Itu sebab Nabi mengutuskan Abdullah bin Maktum, satu sebagai pendakwah, kedua nak tunjukkan orang cacat ni pun hebat. Orang cacat ni walaupun dah tak nampak, dia boleh lagi berdakwah, dia boleh menyampaikan ajaran kepada orang yang celik ni. Betul ke tidak tuan-puan? Betul. Kalau tidak apa Nabi Muhammad susah nak suruh Abdullah bin Maktum, kan, dengan tak nampaknya, dengan pakai tongkatnya pergi ke sana, kan, dalam jauh Nabi ketuk pintu rumah orang-orang kat sana. Apa petunjuk yang mengatakan bahawa proses pengislaman awal di Yathrib berjaya? Apa tuan-tuan? Apa petunjuk dia? Apa yang kita yakin bahawa bila pengislaman itu berlaku dia berjaya? Kerana apa? Ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah dan nak sampai ke Madinah, penduduk Madinah dah standby tunggu Nabi Muhammad, betul tak? Ramai ke sikit? Ramai, maksudnya ramai yang memeluk Islam. Siapa dia punya toke yang bawa dakwah tu, yang buat dakwah tu, siapa toke dia antaranya? Kita dah buat, betul tak? Kita ni okey kelihatan ni. Inilah dia, kita nak bawa pada hari ini, inilah tugas kita. Bawa balik kegemilangan Abdullah bin Maktum untuk kita laksanakan di peringkat negeri Kelantan Darul Naim ni. Bayangkan Kelantan Darul Naim, negeri kita ni. Negeri apa? Cik Wan Kembang. Cik Siti Wan Kembang. Sorry sakit tekak. Okay, ada lah. Negeri Cik Siti Wan Kembang. Islam antara cukup hebat berkembang di Kelantan, betul tak? Ramai ulama-ulama di Kelantan ni dikenali. Dan kita nak bawakan kegemilangan Islam itu sendiri dengan adanya tokoh-tokoh dalam kalangan okey penglihatan. Inilah antara asbab yang kata yang Ustaz Aiman panggil saya, ya Allah Ta'ala takdirkan saya pada hari ini nak tiupkan semangat kita yang berada di Kelantan ni. Jangan sekadar kita hanya menerima kebajikan. Jangan sekadar kita hanya datang berprogram nak makan sahaja. Jangan sekadar kita hanya nak mendengar, datang mendengar sahaja. Dah tiba masanya untuk kita bergerak dalam masyarakat.
tunjukkan semangat Abdul Maktum kepada diri kita dan kita terjemahkan dalam kehidupan kita. Yakin atau puan, di sini ada Aiman, ada Iman, macam-macam nama yang hebat-hebat. Ada Ustaz Wan Fadil, siapa lagi? Syahar, tadi apa? Zaim, kan? Nama-nama dah best-best tu. Yang laki, yang perempuan saya tak Husna je lah. Ada Kak Long kita yang bersama-sama insyaAllah pengupaya. Kak Long celik kan? Dia pengupaya, enabler. Itulah Mus'ab. Siapa yang selain daripada Abdul Maktum dipanggil Mus'ab. Mus'ab yang celik. Jadi siapa yang celik tak kira laki perempuan, karakter dia adalah pengupaya, enabler, pengupaya. Dia bersama-sama dengan kita. Inilah proses dakwah yang kita nak bawa pada hari ini. Tunjukkan kepada masyarakat. OKU Penglihatan boleh kacau bubur Ashura. OKU di negeri Kelantan boleh buat apa? Buat sembelihan. Ada tak siapa sebelah sini berani sembelih lembu? Lembu. Nyamuk. OKU Penglihatan dekat KL boleh sembelih ayam. Kita mula sembelih ayam dululah. Tapi kita tengok sembelihan kan. Siapa yang boleh sembelih lembu manalah tahu kan ada yang boleh. Tapi tak apa. Yang penting kita nak bawa semangat kita. Kita boleh laksanakan dan kita ambil apa yang telah Nabi tunjukkan. Bila apa yang Nabi tunjuk, apa yang Nabi lakukan tu dipanggil apa tuan-puan? Apa dia? Nabi Muhammad buat segala perbuatan Nabi, percakapan Nabi yang telah ditunjukkan tu dipanggil apa? Sunnah kan? Jadi kita ni buat sunnah Nabi Muhammad. Itu yang saya nak bawa ni pada hari ini. Saya datang sini, datang ke Kelantan, bukan saya suka-suka nak cerita, nak kuat-kuatkan suara, nak tunjuk saya ni konon-konon pandai bercakap. Tak guna saya buat benda tu semua dengan niat seperti itu. Tapi niat saya datang pada hari ini bawa cerita tentang Abdul bin Maktum, buka pemikiran kita. Jangan sekarang kita ni datang ke program Pertis dalam konteks untuk kita menerima manfaat. Sedangkan Nabi sebut sebaik-baik manusia ialah apa? Manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Betul kan? Siapa sebut tu? Hafiz Halim sebut ke? Tak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sebut, siapa yang sebut? Hakikatnya Allah Ta'ala. Sebaik-baik manusia, manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Termasuklah dalam konteks berdakwah. Ini yang kita nak tunjukkan tuan-puan. Rugi kita ada masa 60 tahun, 65 tahun. Saya pun dah rugi masa saya. Yang saya terlibat aktif benda-benda macam ni, Pertis umur saya dah 40-an dah. Dan sebelum tu pun saya pun lara juga. Sibuk dengan main muzik ni lah, basking ni lah. Saya pun ahli muzik. Penyanyi juga saya ni kan, nyanyi lah. Sapi pernah lah dengar aku saya menyanyi kan. Jadi semua ni bukanlah kata tak boleh menyanyi, bukanlah kata tak boleh main muzik, boleh. Tapi dalam konteks kalau kita boleh buat main muzik ke menyanyi dengan berdakwah itu lebih mantap. Betul tak? Di sini yang kita nak bawa elemen Islam dalam kehidupan kita. Islam itu adalah kehidupan. Bukan Islam itu terpisah daripada kehidupan kita dalam konteks kehidupan kita. Islam itulah kehidupan yang kita kena tunjukkan. Dan dalam konteks kita pada hari ini tuan-puan, bila kita sebut tentang hijrah, saya dah ceritakan bagaimana seorang Abdul bin Maktum ni ceritanya tak banyak didendangkan. Tapi inilah peranan kita untuk bawa balik cerita ini dan diterjemahkan dalam kehidupan kita. Nak jadi sebagai Abdul bin Maktum ketika itu mungkin lebih mudah. Mungkin, tapi sekarang ni macam-macam lebih mudah. Betul, kena ada teknologi, betul tak? Kena ada macam-macam yang menyokong kita nak berdakwah dalam TikTok. Boleh ke tak boleh? Kan, daripada kita cerita tak pernah apa-apa, baik kita cerita tentang dakwah dalam TikTok, betul tak? Kita boleh buat, orang kata apa, sesi perkongsian, mungkin kita boleh panggil
sesi podcast ke. Bersama saya pada hari ini ialah Cik Safiri yang merupakan ahli pertis yang cukup hebat sebagai MC. Kita dia dulu ni panggil Cik. Macam mana Cik ni? Kita lah. Saya tak pandai sebagai MC kan. Jadi siapa-siapa yang berminat untuk buat podcast silakan. Saya jadi panel bolehlah panggil sebagai untuk jadi untuk cakap. Tapi untuk jadi sebagai host tu kurang pandai. Sikit-sikit bolehlah. Okay, balik pada tadi. So dalam konteks kita tuan-tuan pada hari ini, inilah tajuk yang telah diberikan kepada saya dan selaras dengan hijrah itu sendiri. Saya sebut walaupun mungkin menyakitkan hati tuan-tuan yang mendengar, minta maaf. Saya minta maaf, tapi itulah hakikatnya. Kadang-kadang kita datang program pada hari ini, kadang kita tak tengok apa aku dapat, betul tak? Betul tak tuan-tuan, saya tanya ni. Kadang-kadang kita fikir apa aku dapat. Aku datang program baik, aku dapat apa? Aku pergi AJ pedas, aku dapat apa? Kita fikir apa yang kita dapat. Sedangkan Nabi Muhammad fikir tak apa yang dia dapat. Tak. Kan kita sebut bagaimana seorang yang hebat adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Kita kena fikir, apa yang aku boleh beri pada mereka? Apa yang aku boleh beri sumbangan pada masyarakat? Bukan kita fikir apa yang kita dapat kan? Ini yang kita nak ubah. Khususnya persepsi masyarakat OK Penglihatan Islam di Kelantan. Terutamanya ahli pertis. Walaupun ada di kalangan ahli pertis yang lain-lain, tak kisahlah. Tak ada masalah, tak ada isu. Yang penting kita dalam konteks Islam fikirkan apa yang kita nak sampai ataupun apa yang kita nak berikan kepada orang lain. Orang kata memberi. Memberi ni apa tuan-puan? Apa sifat apa tu? Sifat apa tu? Memberi. Sifat yang dikatakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Betul tak? Allah tu Maha Pengasih dan Penyayang. Memberi. Allah beri je pada semua orang kan. Tak kira dia kafir ke tak kafir. Tengok. Dapat itu, dapat ini. Macam-macam Allah beri. Dan kalau dalam konteks khusus, Allah yang Allah sayang dia, yang Allah spesifik hamba dia yang beramal ibadat, kata yang dekat dengan dia. Itulah. Itu ada spesifik lah kan. Jadi balik pada tadi, kita memikirkan apa yang kita fikir yang apa yang kita boleh kita berikan kepada orang lain. Bukan fikirkan apa yang aku dapat, apa yang kita dapat. Kalau datang program pertis, dapat makan ke, ada makan ke tidak, adakah orang kata apa, cabutan bertuah ke. Sampai bila kita nak ada fikiran macam ni tuan-puan? Tanya pada diri kita. Sampai bila kita nak datang ke satu program, nak mendapatkan benefit, nak dapatkan sesuatu. Cukup-cukuplah tuan-puan. Kita nak, kau boleh sekarang ni, kita fikir bagaimana kita nak menyumbang dalam pertis. Apa peranan saya dalam pertis? Bagaimana saya nak memberikan pertis dapat pergi lebih jauh di Kelantan ni? Bagaimana pertis dapat dikenali dalam negeri Kelantan? Itu kita nak kena fikirkan. Sikit-sikit bolehlah kebajikan. Ustaz Irul, tak ada masalah Ustaz Irul sekali buat program jamu makan, boleh. Tak ada masalah, okey sekali kan. Kita nak lagi program-program yang kita berada dalam masyarakat. Program muallim. Lepas ni nanti kelas kita bukan kelas Quran hanya untuk OK Penglihatan. Mungkin kita boleh buka kepada OKU yang lain. OKU lain ramai lagi yang jauh tertinggal daripada Al-Quran, betul tuan-puan? Itu sebab misi kita, visi kita ni, visi pertis yang baru, memartabatkan perkembangan Islam dalam kalangan OKU. Bukan penglihatan, OKU, dalam OKU secara inklusif. Kita nak menyampaikan dakwah, kita nak menyampaikan Islam kepada semua OKU. Tak kira OKU itu penglihatan ke, pendengaran ke. Dan di sini insya-Allah saya yakin kalaulah nanti diberikan keizinan, boleh buka peluang kepada OKU yang lain untuk mereka mendapat ajaran Al-Quran. Boleh bincang dengan pihak MAIK untuk kata kami bukan saja boleh serve, bukan saja boleh mengajar OKU penglihatan. Al-Quran Braille Mushaf Osmani ini membolehkan kami mengajar yang celik. Jadi kami nak buka peluang ni kepada OKU fizikal, OKU mungkin OKU yang bukan daripada kategori OKU penglihatan. Ini kau boleh saya nak minta take note kepada AJK untuk bawa aspirasi ini kepada pihak MAIK supaya nanti dapat banyak lagi
kelas-kelas yang kita boleh sediakan, dan insya-Allah moga Allah turunkan peruntukan sekali. Insya-Allah amin. Dan siapa yang nak jadi dia punya muallim? Tuan-tuan puan di depan saya. InsyaAllah. Jadi ini yang kita nak bawa pada hari ini. Bila kita nak berhijrah dari segi kita punya jiwa kita, kenalah dalam konteks potensi kita ni berada di dunia. Dunia ni memerlukan kita bekerja ataupun berusaha sesuatu. Kan? Dan banyak perkara-perkara yang kita lakukan di dunia itu untuk jadikan sebagai bekalan. Nabi pesan 4 perkara pada kita tuan-puan. Nabi pesan 4 perkara pada sahabat. Dan antara 4 perkara itu ialah siapkan bekalan. Yang pertama, sentiasa perbarui iman. Kedua apa? Kurangkan beban. Kena jauh perjalanan kita ni. Maksud kurangkan beban maksudnya apa tuan-puan? Kurangkan dosa. Betul tak? Penat kita nak pikul dosa nanti, nak kena jawab depan Allah Ta'ala. Kena perjalanan kita cukup jauh, nak pergi naik gunung, turun gunung. Kan, dengar orang kata apa, silaturahim tu. Kan, nak menyeberang silaturahim tu, kena 500 menurun, 500 menaik. Kan, macam-macam kan. Dia punya perjalanan yang cukup jauh. Nabi kata apa? Kurangkan beban. Betul, Nabi bersuruh apa? Siapkan bekalan, cukupkan bekalan. Itulah dia pahala ataupun bekalan yang kita nak bawa, kita nak menghadap Allah Ta'ala. Kan? Ini dia. Dan tak ada yang keempat, apa Nabi sebut apa? Berhati-hati dalam kita melakukan amal ibadah. Allah ni cukup. Cukup, Allah ni cukup spesifik. Allah ni cukup teliti dengan apa sahaja yang kita buat. Itu yang Ustaz Amin sebut tadi, Ustaz Amin sebut. Ikhlas tu. Ikhlas ni sesuatu yang sangat-sangat sukar nak dapat. Dan Allah ni cukup teliti dalam konteks nak menerima segala apa saja amal ibadat daripada hamba dia. Berhati-hati. Jangan sampai ada elemen-elemen syirik kafir dalam kehidupan kita. Na'udzubillah. Jadi balik pada tuan-puan, itu yang kita nak bawa dalam konteks kita nak mengembangkan potensi kita ni. Bunyi apa? Bunyi pasti-pasti tu dah ada yang nak makan-makan ni. Masing-masing ada dah mengantuk ke? Tu sebab saya takut kalau saya cakap-cakap banyak nanti ada yang dah mula dah rasa kita ni dalam bila dari segi psikologi, kita ni kemampuan mendengar dengan baik ni hanya lebih kurang setengah jam ke 45 minit saja. Itu tahap pendengaran yang terbaik. Itu sebab saya sebenarnya masa tazkirah 30-40 minit itu adalah yang terbaik. Lebih daripada kalau kita cakap, takut kita dah mula menerawang, dah mula dah. Bila lah Habib nak berhenti. Dia cakap tak apa-apa, aku dah tak faham dah ni, dah tak boleh masuk dah ni. Dia cerita tentang ni dah, aku dah banyak sangat dah ni. Tadi cerita awal tadi pun dah tak teringat. Nak recap balik dah, takut. Tapi tak apa. That's why cara berceramah seperti ini dengan cara kita mengajar lain. Kalau kita belajar, kita buat nota, betul tak? Kita boleh check, kita boleh semak sama-sama. Biasa kaedah belajar dan kaedah ceramah terbuka ni kadang dia ada perbezaan. Tapi tak apa. At least saya usahakan untuk mencapai seperti mana yang telah disebut tadi, masa yang diberikan. Tuan-tuan okey ke? Okey. Ke ada yang nak buat exercise? Boleh je nak buat exercise. Ada yang nak buat exercise? Ada yang dah mengantuk ke? Ada mengantuk? Itu nak makan ke makan asam lah tu. Saya tahu tu dalam tu ada asam Sekarang berapa dah? Pukul 12? 12 minit Okey dah, saya masih pukul 10 minit sebelum saya tutup. Okey. Ataupun tuan-tuan ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada. Cik-cik kakak belakang tu tak ada. Yang abang-abang depan ni ada soalan? Ada soalan nak tanya saya tak? Yelah, datang ke Kelantan ni, saya rasa inilah pertama kali saya dapat peluang bercakap di hadapan ahli pertis wilayah Kelantan. Walaupun saya banyak bercakap di banyak platform, tapi ini di negeri ni, inilah kali pertama. Terima kasih kepada pihak pertis Kelantan jemput saya, beri peluang kepada saya.
Saya takut sebenarnya cakap ni. Kenapa? Takut orang tak faham. Ataupun orang takut tak masuk angin. Takut tak masuk angin. Jadi saya nak cakap Kelantan, saya takut saya tergagap-gagap. Jadi biarlah saya cakap bahasa KL, tapi tahu boleh sampai boleh faham, boleh dengar boleh faham Boleh. InsyaAllah, alhamdulillah. Jadi tuan-puan, saya rasa bagi masa sikit tu saya nak landing, kita buat kesimpulan lah kan. InsyaAllah kita pun ada tak dengar suara saya macam suara bunyi ayam goreng ada? Ada tak? Ada. Yang kata nampak tak boleh kan? Habis dengar suara japi macam suara apa? Sup-sup gulai kawah ada? Gulai kawah. Tak ada, tak apa. Jadi insyaAllah tuan-puan, balik kepada kita punya awal kita punya perbincangan yang mana kita cakap pada hari ini, pada pagi ini, pada tengah hari ini berkaitan dengan hijrah. Di awal Muharram kita nak berhijrah, dan bagaimana hijrah jiwa yang kita bawa pada hari ini. Moga apa yang telah saya kongsikan tuan-tuan yang hadir pada hari ini dapat melihat dalam diri kita. Kita selalu renung-renungkan, pandang-pandanglah diri kita. Jangan kita renung-renung pandang-pandang orang lain. Nak cari awet, nak cari gewe boleh. Tapi kalau dalam konteks nak membuat pembaharuan diri, nak melihat dalam konteks pembangunan diri, pandanglah, renung-renung dalam diri kita. Apa yang kita perlu lakukan perubahan pada diri kita. Bagaimana kita nak melihat kita dalam konteks agama kita sendiri. Dan apa yang saya kongsikan tadi, bagaimana Nabi Muhammad SAW membangunkan satu jiwa yang bernama Abdullah bin Maktum sehingga dinobatkan sebagai salah seorang sahabat, salah seorang sahabat yang insya-Allah Allah izinkan dalam konteks dia sebagai orang yang awal memeluk Islam, dan insya-Allah mereka pun sebahagian daripada mereka yang masuk ke dalam syurga atas rahmat dan redha-Nya. Dan begitu juga kita lah tuan-puan, kita sendiri insya-Allah saya doakan yang hadir pada hari ini, kita bersama-sama dapat keizinan daripada Allah Ta'ala untuk dapat bersama-sama tadi fadkhuli fi ibadi kan. Bila jumpa dengan Allah Ta'ala dalam keadaan redha dan diredai, kita dapat berkumpul dengan orang-orang yang soleh, dan akhirnya wadkhuli jannati, barulah kita masuk ke dalam surga. Bukan awal-awal kita nak kembali kepada Allah masuk ke dalam surga, tak. Kembali kepada Allah dulu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Daripada Allah kita datang, kepada Allah kita nak kembali, dan barulah di akhir itu yang keempat baru kita berkumpul di syurga. Jadi insya-Allah saya ucapkan terima kasih kepada Betis Kelantan, Pelatih Wilayah Kelantan, Ustaz Amin, Ustaz Khairul Aminin, Ustaz Aiman dan semua HJK yang telah bertugas rumus melaksanakan program Kacau Bubuh Asyura pada hari ini. Dan alhamdulillah memberi peluang pada saya untuk buat perkongsian sementara nak tunggu nak makan ni kan. InsyaAllah moga perkongsian yang ringkas dapat memberikan kita kefahaman, dan insyaAllah dapat memulai kita dapat bergerak di dalam Pertis dan sama-sama melakukan perubahan seperti mana yang saya sebut tadi. Semuanya adalah apa yang dikatakan sebagai sunnah, sunnah yang Nabi Muhammad SAW tunjukkan kepada umatnya, khususnya dalam kalangan OKU. Jadi yang kurangnya diri saya sendiri, saya minta maaf kalau ada kekurangan sepanjang perkongsian, dan harapnya insyaAllah lah ini bukan yang pertama yang saya roll. InsyaAllah kita akan usahakan untuk adakan program-program sebegini, tapi mungkin dalam bentuk bengkel. InsyaAllah dalam bentuk bengkel kita akan cuba usahakan untuk buat bengkel pembangunan diri di Kelantan. Dan seperti mana saya ada cakap dengan Ustaz Khairul, untuk tengok berapa ramai muallim, muallimah yang boleh kita bangunkan, yang boleh kita kita hijrahkan jiwa dan potensinya untuk dia menjadi sebagai muallim, muallimah, bergerak di dalam masyarakat. Kan, itu yang kita nak kan. Kita nak menyahut seruan daripada Allah bin Maktum, supaya Allah bin Maktum sentiasa tersenyum mendengar cerita-cerita kita nanti. Kita nanti di syurga nanti kita jumpa dia kan. Kita cerita kan apa yang berlaku di dunia nanti, insya-Allah. Jadi kurangnya dapat kurang, yang kurang apa yang kurang daripada saya sendiri, yang baik semua datang dari Allah Taala. Saya lepaskan mic ni kepada pihak pengurusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad Hafiz bin Halim atas ceramah yang bermanfaat tadi. Semoga perkongsian ilmu sebentar tadi menjadi bekalan dalam hidup kita untuk menjadi insan yang lebih baik. Hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan penyampaian sumbangan muhibah kepada beberapa ahli yang terpilih. Dengan ini, majlis menjemput Tuan Haji Muhammad Hafiz bin Halim diiringi Ustaz Muhammad Khairul Aminin bin Hasan untuk menyampaikan sumbangan. Dipersilakan. Siapa yang bertuah terpilih? Nama yang disebut, silakan hadapan. Ustaz. Okey. Apa tadi? Dia untuk ceramah. Gemusak. Apa ni panggil apa ni? Cenderung mata. Tak ada meja ni tadi. Kepada? Kita berceramah. Oh, lepas ni kan? Sumbangan dulu. Sumbangan dulu. Semua dulu. Mana nama? Dah. Senang kita baca kan? Muhammad Saiful Rizal. Saiful Rizal. Apa dia panggil dia? Lama tak kahwin. Yang tak kahwin lagi tu Ustaz. Ada. Kita bagi dulu yang tadi tu. Betul. Ini sebagai daripada seperti pusat saya akan kegiatan di 9 dengan dak itu. Dah. Zahirah Idayu. Ada. Baik kan. Wan Razlan. Wan Razlan. Dia ada. Belum. Yang tak berkahwin. Terima kasih. Muhammad Syahriman. Ustaz Muhammad Fadil. Bujai ke kahwin? Sorry. Ada bujai dulu tak? Bujai. Okay. Seterusnya Muhammad Syahrul Mat Zahid.
Abang Syarul? Ya. Oh, Abang Syarul. Ini baik. Ni buat sekarang. Boleh. Sekali ni kan? Sekali ya? Sorry. Syafi'i, Kalau panggil di sini kan? Bergambar. Ya Allah, alhamdulillah. Allah. Belum teringat makin komplit. InsyaAllah. Gua ada petisi. okay. Rohana Hassan, Sir? Oh, Sir. Apa mat ini? Tak ada peti lain kau? Ambil lah. Tak sedap ah. Rohana Hassan. Terima kasih kedatangan. Apa boleh? Muhammad Zaki. Zaki dulu. Zaki lain, Fazuki lain. Tak apalah, kita bagi. Tak nampak perkataan. Allah. Tengoklah balik. Terima kasih, Wei. Muhammad Fazuki. Muhammad Zaki. Ada tak? Suami kacik. Okey. Ada satu. Ada lagi? Wakil. Okey. Wakil. Sama habis. Apa? Okey dah. Tak ada dah, habis dah. Nak tukar daunnya tak? Tukar daunnya. Akan mutra ya. Dah. Cuba. Kita ada pagi ni. Ada semua kita pergi kepada salah. Kita ada bagi dari itu pun ada pagi ni. Tak ikut dah bagi dah. Ada daripada Malaysia. Ni. Dia nak bagi ke pengerusi. Petis Cik Hafiz daripada KL bagi ke Ustaz. Dari apa gabungan dari Kurang Paya. Bagi. Dah bagi ke tu? Sekarang. Gana ayat dekat tu. Terima kasih. Apa tu sudodo tu? Terima kasih. Sumbangan petis Kelantan. Okey, daripada petis. Macam mana? Sumbangan daripada petis Kelantan kepada Cik Hafiz. Seterusnya. Terima kasih. Tak hidup. Seterusnya sumbangan
Nabi. Okey. Majlis diteruskan dengan penyampaian cenderamata kepada Tuan Haji Hafiz bin Halim sebagai tanda penghargaan dan kenangan. Terima kasih, terima kasih. Ah, okay.